Aku jalan area Gombak ni, nampak pula ada nasi ayam cincang original Kelantan Abang Mat ni RM5 je. Assalamualaikum bang. Bang, betul ke kat sini ada nasi ayam cincang RM5 je? Betul. Nak satu lah macam tu? Makan betul. Oh, boleh makan sini ke bang? Boleh. Macam tu saya nak makan sini lah bang. Kita ni 2 cedok lah. Uish, 2 cedok bang. Banyak ni bang. Puas makan. Oh. Sambal jantan. Sambal jantan? Pedas sangat ke bang? Pedas sikit lah. Pedas Sambal sikit. tak masalah. Kat juga aku kari abang ni. Ayam cincang. Oh, ni ayam dia. Nasi ayam cincang Abang Mat RM5. Abang Mat punya lah Ya, bukan Kak Wak punya Bukan. Ini dia nasi ayam cincang Abang Mat original Kelantan. RM5 ni. Boleh tengok portion dia. Tak besar daripada tapak tangan aku. Banyak weh. Dapat ayam goreng kunyit dia, punya kari, kaki ayam. Banyak juga weh. Lepas tu dapat sambal jatah dengan timun. Kita rasa dia punya kari, tahu kari kaki ayam ni. Memang rasa kari dia, pekat berlemak dia tu ngam sangat weh. Ambil dia punya ayam. So kita ambil nasi, kita ambil sikit sambal jatah dia ni. Nama je sambal jatah. Tapi rasa dia okey je, tak adalah pedas sangat. Untuk aku, nasi ayam cincang Abang Mat ni 10 per 10. Yang lagi best kat sini, korang boleh duduk makan sisi kat sini tak? Sisi ada kipas, berangin lah. Kalau beli air, korang boleh free refill. And hari Jumaat free je. So korang nak dapatkan nasi macam ni and air sekali, korang boleh datang kat sini, Kampung Pandang Balang, Gombak. Ataupun jom kita.